Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati barisan respektatif kehakiman berintegriti, ahli-ahli panel dan seterusnya sidang hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Maju bersama dalam damai menuju generasi madani. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita sama-sama pada hari ini dalam pertandingan Forum Remaja Madani peringkat Negeri Sembilan bagi tahun 2026. Saya, Alisha Amira Dana binti Amiruddin yang lebih dikenali sebagai Danya akan bersama-sama anda untuk mempengerusikan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum tirai forum ini dibuka, molek sekiranya saya memperkenalkan dahulu kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya merupakan ahli panel kita yang pertama, saudari Nur Kaisara Khairi. Beliau merupakan pengerusi pembimbing rakan sebaya. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari pengerusi. Nampaknya saudari pengerusi sihat saja sekali. Saya sangat sihat hari ini dan sungguh bersemangat. Alhamdulillah, terima kasih saudari Kaisara. Baiklah, beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua pada hari ini, tak lain dan tak bukan saudari Nur Zahra Raihana. Beliau merupakan pengerusi kelab pencegah jenayah di sekolahnya. Dari riak wajah saudari, nampaknya saudari Zahra sudah tidak sabar untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Apa khabar saudari? Memang benar saudari pengerusi, saya cukup bersemangat pada hari ini. Sebenarnya semangat itu datang apabila saya melihat saudari pengerusi yang cukup anggun pada hari ini. Terpaku saya dibuatnya. Terima kasih saudari. Saudari pun apa kurangnya, sama anggunnya. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, media sosial, kawan atau lawan, itulah tajuk forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan media membawa maksud saluran komunikasi yang membolehkan masyarakat untuk menyebarkan maklumat, manakala perkataan sosial pula membawa maksud pergaulan sesama manusia. Jadi hadirin sekalian, media sosial boleh ditakrifkan sebagai satu platform komunikasi digital yang membolehkan masyarakat menyebarkan maklumat dan membina jaringan hubungan tanpa sebarang batasan masa ataupun tempat. Hadirin sekalian, menurut konteks tajuk forum kita pada hari ini, perkataan kawan membawa maksud sesuatu pihak yang mendatangkan manfaat kepada seseorang, manakala perkataan lawan pula membawa maksud sesuatu pihak yang mendatangkan kesan buruk kepada seseorang. Hadirin sekalian, menurut Digital 2026 Global Overview Report, terdapat lebih 5.6 bilion pengguna media sosial aktif di seluruh dunia. Hebat kan? Manakala di negara kita, Malaysia, hampir mencecah 86% pengguna media sosial aktif yang merangkumi separuh daripada jumlah penduduk negara kita. Hadirin sekalian, statistik ini menunjukkan sendiri bahawa media sosial bukan lagi sekadar medium hiburan semata-mata, tetapi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi hadirin sekalian, persoalannya, adakah media sosial benar-benar menjadi kawan yang membantu manusia untuk mencapai kemajuan ataupun lawan yang merosakkan manusia secara perlahan-lahan? Itulah persoalan yang bakal kita rungkaikan pada hari ini. Jadi hadirin sekalian, tanpa membuang masa, saya akan mengemukakan soalan yang pertama kepada saudari Kaisara. Saudari, bagaimanakah media sosial mampu menjadi kawan kepada masyarakat kita pada hari ini? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi dan ahli panel berintegriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, media sosial merupakan kawan yang amat penting dalam kehidupan manusia masa kini. Menurut data Reportal 2025, lebih 90% pengguna internet di Malaysia menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Statistik ini telah membuktikan bahawa aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan TikTok
strategi komunikasi utama masyarakat untuk berinteraksi, berkongsi dan mengeratkan hubungan tanpa sempadan walau jarak memisahkan. Hal ini bertepatan dengan peribahasa jauh di mata, dekat di hati. Bukan setakat itu sahaja, media sosial menyediakan sumber ilmu tanpa batasan dan bahan pembelajaran seperti nota digital dan perkongsian ilmu daripada pakar pelbagai bidang. Hal ini telah dibuktikan ketika pandemik COVID-19 lalu apabila medium ini telah berjaya menunjukkan fungsinya sebagai sumber ilmu melampaui batasan bilik darjah. Seterusnya, media sosial juga boleh menjadi medan peluang ekonomi para usahawan kecil untuk mempromosikan produk mereka di aplikasi TikTok dan Instagram dengan menggunakan perkhidmatan jualan dalam talian. Percaya atau tidak, pada suku pertama dan suku kedua tahun 2025, pendapatan e-dagang negara telah mencecah ringgit Malaysia 625 bilion. Bagi saya ini sungguh mengagumkan. Setakat itu saja perkongsian saya, saudari pengerusi. Alhamdulillah, terima kasih saudari Kaisara. Saya sangat bersetuju kerana ada benarnya. Namun hadirin sekalian, setiap peristiwa itu pasti mempunyai dua sisi yang berbeza. Oleh itu, saudari Zahra, bagaimana pula media sosial boleh menjadi lawan kepada masyarakat kita pada hari ini? Silakan saudari. Baiklah saudari pengerusi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin yang saya muliakan, menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), sebanyak 8,399 aduan berkaitan polis siber direkodkan dalam tempoh Januari hingga November 2024 bersamaan dengan 27 kes sehari. Para hadirin sekalian, statistik ini telah membuktikan bahawa media sosial ini mampu menjadi medan serangan emosi dan psikologi sekiranya kita gunakan tanpa tanggungjawab. Para hadirin sekalian, ketagihan media sosial ini tidak boleh diambil ringan lagi kerana menurut kajian Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati hanya sekitar 14.1% sahaja remaja Malaysia aktif secara fizikal. Ini telah menunjukkan bahawa tahap penglibatan dalam aktiviti fizikal sangat rendah. Para hadirin sekalian, mari kita renungkan, jika keadaan ini berterusan, media sosial bukan sahaja mampu mencecahkan prestasi akademik dan hubungan sosial, malah mampu mendatangkan pelbagai masalah kesihatan seperti obesiti, tekanan emosi dan gangguan tidur. Baiklah para hadirin sekalian, kebimbangan ini ditambah lagi apabila media sosial ini digunakan sebagai medan penyebaran berita palsu. Tanpa tapisan yang betul, seorang pengguna mudah mempercayai sesuatu maklumat lalu menyebarkannya kepada orang lain tanpa usul periksa. Situasi inilah yang mampu menggugat keharmonian masyarakat yang berlengkau di negara kita. Para hadirin sekalian, kesemua kesan negatif yang saya sebutkan sebentar sahaja tadi seharusnya menyedarkan kita bahawa media sosial ini mampu menjadi lawan yang sangat berbahaya jika kita gunakan tanpa disiplin diri. Ibarat api dalam sekam, pada mulanya kita lihat tidak berbahaya, namun jika kita biarkan berterusan, akhirnya membawa petaka. Sekalian, setakat itu dahulu saya pengerusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Zahra. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa media sosial ibarat pisau bermata dua. Jika kita gunakan media sosial dengan baik, maka manfaatnya datang kepada kita. Namun hadirin sekalian, jika disalahgunakan, maka media sosial dapat menjadi ancaman yang bukan sahaja pada jangka masa pendek tetapi juga jangka masa yang panjang. Oleh itu, saudari Kaisara, apakah kesan jangka masa panjang dan apakah usaha kita untuk menanganinya sebelum nasi menjadi bubur? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi, hadirin sekalian. Untuk jangka masa panjang, jika masalah media sosial ini tidak ditangani dengan segera, negara mungkin akan berhadapan dengan generasi cemerlang teknologi
anak-anak generasi luas capaian maklumat tetapi cetek pemikirannya. Negara berisiko kehilangan modal insan terbilang negara kerana generasi kini kurang daya tahan dalam menghadapi cabaran. Ini akan melemahkan daya saing negara, melahirkan pemimpin berintegriti, berwibawa, bertanggungjawab dan bijaksana. Laporan UNICEF 2023 telah membuktikan bahawa pelibatan ibu bapa dalam hal digital anak-anak mampu mengurangkan risiko pendedahan anak-anak kepada gejala tidak bermoral dan aktiviti bawah umur. Oleh itu, langkah awal perlu diambil ibu bapa kerana keluarga merupakan institusi pertama pendidik tingkah laku dan jati diri anak-anak. Ibu bapa boleh menghadkan penggunaan gadget serta menyimak kandungan yang diakses oleh mereka. Walaupun langkah ini kelihatan mudah, namun ia mampu menjadi benteng kukuh untuk mengelakkan anak-anak terjebak kepada gejala tidak bermoral dan buli siber. Para hadirin sekalian, khususnya ibu bapa, marilah kita bersama-sama mendidik anak-anak dengan beretika tentang cara penggunaan media sosial supaya anak-anak kita tidak terlibat dalam gejala tidak bermoral. Terima kasih saudari pengerusi, setakat itu sahaja perkongsian saya. Baiklah, terima kasih saudari Zahra. Nampaknya peranan institusi keluarga amat penting dalam situasi ini. Namun hadirin sekalian, bagaimana pula dengan peranan pengguna media sosial itu sendiri? Apakah pandangan saudari? Baiklah, terima kasih saudari pengerusi. Para hadirin sekalian, ketagihan media sosial ini hanya dapat diatasi jika wujud kesedaran dan disiplin diri setiap individu sebagai pengguna medium ini. Secanggih mana sekalipun teknologi ini dicipta atau seketat mana sekalipun undang-undang ini dikuatkuasakan, tetapi semuanya bergantung kepada sikap individu itu sendiri. Para hadirin sekalian, budaya saring sebelum kongsi perlu diamalkan untuk kita memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum disebarkan kepada orang lain. Hasilnya, penularan berita palsu, fitnah dan kandungan yang mampu menggugat keharmonian masyarakat dapat kita bendung. Masa penggunaan media sosial ini juga perlu dikawal untuk kita mengelakkan daripada ketagihan media sosial. Lakukan aktiviti sukan dan luangkan masa bersama keluarga supaya kita dapat elakkan daripada ketagihan ini berlaku. Para hadirin sekalian, sudah terang lagi bersuluh benteng yang paling kukuh untuk kita hadapi cabaran media sosial pada zaman kini bukanlah teknologi ataupun undang-undang semata-mata, tetapi disiplin sebagai pengguna medium ini. Para hadirin sekalian, jika media sosial ini digunakan secara beretika dan bertanggungjawab, maka media sosial ini akan menjadi wahana ilmu, perpaduan dan perbangunan masyarakat, bukannya punca kepada berbagai masalah sosial. Setakat itu dahulu saya pengerusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari. Saya sangat bersetuju. Hadirin sekalian, setelah mendengar kedua-dua pandangan daripada ahli panel kita pada hari ini, jelaslah bahawa media sosial mampu menjadi kawan yang membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan juga komunikasi. Namun pada masa yang sama, media sosial juga boleh menjadi lawan yang merosakkan akhlak dan masyarakat kita. Namun hadirin sekalian, kita sebagai generasi madani, ayolah bersama-sama menggunakan media sosial untuk menimba ilmu dan untuk membina masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai hasrat tersebut, marilah kita bersama memegang kepada satu prinsip, biar kita menguasai teknologi, jangan biarkan teknologi menguasai diri kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema yang dipilih ialah keselamatan. Anda diberi masa 90 saat untuk berbincang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin sekalian, nahas jalan raya, apakah jalan penyelesaiannya? Hadirin sekalian, mengikut data statistik rasmi, hampir 67,375 kemalangan jalan raya telah direkodkan bagi tahun 2025. Jadi hadirin sekalian, untuk mengupas persoalan ini, marilah kita bersama-sama mendengar pandangan daripada saudari Kaisara. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin sekalian, kita lihat saban hari banyak kes kemalangan berlaku di jalan raya melibatkan masyarakat, remaja dan kanak-kanak. Oleh itu, langkah peranan utama perlu diambil pihak kerajaan kerana kerajaan merupakan pusat pembangunan negara, iaitu kerajaan boleh mengadakan kempen melalui media massa, kerantan akhbar ataupun radio. Kempen seperti Ob Selamat boleh dilakukan supaya masyarakat lebih mengetahui peraturan dan undang-undang ketika menggunakan jalan raya. Oleh itu, kerajaan juga boleh mengadakan kempen di sekolah dan ceramah awam di pusat komuniti setempat. Oleh itu, banyak lagi kemalangan yang kita boleh elak dalam masa dalam masa kita mengikuti undang-undang negara. Setakat itu sahaja saudari pengerusi perkongsian saya. Baiklah, terima kasih saudari Kaisara. Saya sangat bersetuju. Sidang hadirin sekalian, tanpa membuang masa, marilah kita mendengar pandangan daripada saudari Zahra. Silakan saudari. Baiklah saudari pengerusi, terima kasih atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hakim, para saudari pengerusi dan ahli rakan panel saya, iaitu saudari Kaisara. Baiklah, secara peribadinya, saya berpendapat bahawa ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang amat signifikan dalam membentuk sikap berhemah kepada anak-anak dalam menggunakan ataupun mematuhi peraturan jalan raya ini. Jadi antara langkah yang ibu bapa boleh lakukan iaitu mendidik anak-anak tentang mematuhi jalan raya, mematuhi undang-undang jalan raya, memakai topi keledar dan mengingatkan anak-anak kita supaya tidak memandu secara melulu. Dan kesimpulan yang saya boleh buat daripada ini, ibu bapa perlu memainkan peranan besar kepada anak-anak kerana ibu bapa lah tonggak utama dalam kehidupan anak-anak kita, kerana melentur buluh biarlah dari debunya. Setakat itu dahulu saya pengerusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Zahra. Ringkas tetapi syarat dengan maklumat yang saya fikir boleh membuka mata kita semua. Jadi hadirin sekalian, setelah mendengar pandangan daripada kedua-dua ahli panel kita, sudah terang lagi bersuluh bahawa nahas jalan raya dapat kita tangani jika semua pihak memainkan peranan masing-masing. Berdisiplin dan juga sikap bertanggungjawab perlu kita amalkan daripada sekarang, kerana bak kata pepatah, Allah bisa tegal biasa. Ayunan ini perlulah dimulakan dari sekarang, kerana Lao Tzu, iaitu seorang falsafah dari negeri China, pernah mengungkapkan bahawa perjalanan 1000 batu bermula dengan satu langkah. Sebelum tirai forum ini ditutup, hayatilah satu perbilangan negeri 9. Tumbuh bak padi digara, tumbuh bak bijai di siang. Elok dipakai, buruk dibuang. Elok dipakai, mengikut muafakat. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel atas perkongsian perbincangan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq